Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'da. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah pertamanya dan selama-lamanya syukur kita banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni atau mungkin pada hari ni di awal tahun baru hijrah tahun 1446 19 atau bila 1446 memulakan untuk sesi yang baru pada malam ni, iaitulah mempelajari tentang ilmu yang berkaitan dengan al-qiraat. Dan keduanya, syukur kita kepada Allah SWT juga di atas jemputan ini, dan saya juga berterima kasih kepada pihak Baitul Salam di atas jemputan ini untuk sama-sama kita berkongsi dan juga kita belajar meneruskan legasi ulama-ulama terdahulu dan juga para qurra yang terdahulu dalam mengangkat martabat Al-Quranul Karim, dalam memuliakan Al-Quranul Karim. Kerana kita percaya setiap apa sahaja yang berkaitan dengan Al-Quran ini pastinya akan terdapat kemuliaan padanya. Seperti mana yang selalu disebut, contohnya bila Quran turun dekat Mekah dan Madinah, maka Mekah dan Madinah menjadi dua tanah haram yang mulia. Kemudian Jibril yang buat turun kepada Rasulullah SAW, Jibril menjadi ketua kepada segala malaikat. Rasulullah yang menerima Al-Quran menjadi Sayyidul Mursalin. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi bulan yang mulia. Malam Lailatul Qadar jadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan malam turunnya Al-Quran, menjadi malam yang mulia. Jadi alangkah besarnya kita semua yang maksudnya mempelajari ilmu Al-Quran ni, semestinya terdapat kemuliaan, tempias-tempias kemuliaan tersebut akan pasti kita perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, untuk membincangkan cerita tentang qiraat ni, mungkin ada yang pertama kali atau mungkin ada yang dah pernah dengar sebelum ni tentang qiraat. Baik, apa itu qiraat? Sebelum tu kita kena faham dulu Quran tu sendirilah. Sebelum kita nak faham qiraat itu sendiri, kena faham Quran itu sendiri. Saya yakin dan percaya ramai di kalangan kita banyak belajar ilmu hadis. Dan sekarang ni pun polemik-polemik berkaitan dengan isu hadis, isu sanad dan sebagainya. Lalu Al-Quran juga tidak terlepas daripada perkara-perkara tersebut. Maka pertama sekali kita kena faham bahawa di zaman Rasulullah SAW, mulanya memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Rasulullah itu sendiri ataupun logat Rasulullah itu sendiri. Di mana Rasulullah sebagai seorang Arab yang berkabilah ataupun berbangsa Arab, tapi kabilah Rasulullah adalah kabilah Quraisy. Kita pun semua tahu kabilah Quraisy maksudnya kabilah yang mendominan Jaziratul Arabiah pada waktu itu. Quraisy, orang kata maksudnya kabilah persekutuan lah. Bahasa persekutuan atau bahasa tempatan yang dipakai pada Mekah pada waktu itu adalah bahasa logat Quraisy. Yang mana Rasulullah sendiri sebagai orang Quraisy, orang bangsawan, bercakap dengan logat Quraisy. Tapi tidak menafikan di sana Mekah itu sendiri terbilang dan adanya di sana pelbagai kabilah-kabilah yang lain, yang mana kabilah-kabilah yang lain juga menutur logat-logat yang berbeza. Oleh kerana itu menjadi satu kesukaran untuk Rasulullah bila nak berhadapan dengan kabilah lain, nak pergi berdakwah. Contohlah, macam kita orang, katalah orang Perak, orang Perak kan, pergi ke Kelantan, pergi ke Kelantan, dia buka mulut nak beli nasi pun orang Kelantan tahu dah, ini bukan efek kita ni. Bukan efek kita, kalau bukan efek kita kena letak harga optimum lah, maksudnya harga penuh lah. Tapi kalau mari-mari itu terus, kakak buat nasi khabusa, buat nasi khabusa. Dia dengar gitu walaupun tak pernah nampak budak ni duduk mana deh. Tak pernah nampak, tapi cakap Kelantan tu bunyi fasih. Dia tak cakap banyak dah. Biar bahkan kalau harga yang mahal pun dia boleh jadi murah. Ni efek kita ni, mari beli ni efek kita. Jadi efek kita terus jadi murah. Mana-mana tempat macam tu juga. Hatta kalau kita tengok contohnya kan, kat Malaysia kan ada ramai orang putih Mat Saleh kan, datang ke Malaysia buat buat review makan dan sebagainya, cakap Melayu, cakap fasih. Kalau tak tengok muka tu ingat orang turut tokun mana cakap kan. Saya tengok tengok muka Mat Saleh, muka orang putih.
So orang akan mudah. Hatta tengok jemaah haji kita pun lah contoh. Bila pergi Mekah kan, ada pula Arab suara kepit. Beli. Macam apa? Hajar. Kan bila saya cakap Melayu tu, orang akan rasa macam, kedai ni kita boleh lepak lama sikit lah. Sebab apa? Sebab owner kedai ni boleh cakap Melayu. Orang akan suka pergi bertumpuk orang Melayu lah. Jadi medium bahasa ni adalah satu medium yang memudahkan ataupun memesrakan orang. Jadi Rasulullah sendiri bila nak pergi kepada kabilah-kabilah yang lain, kesukaran baginda adalah bila bercakap Quraisy tu sendiri orang dah pandang dah. Ini yang bangsawan dah main ni. Nak bacakan Quran pula, baca pula dengan logat Quraisy, lagilah. Sebab di sana macam-macam lah. Waktu tu bukan ada sekolah universiti macam kita sekarang. Mungkin ada orang yang tua, orang yang tak pernah belajar, tak pernah tahu apa-apa, perempuan, orang dan sebagainya. Jadi susah untuk Quran itu dituturkan kepada mereka. Maka setiap kali Rasulullah nak pergi, maka Rasulullah akan mengadu kepada Jibril. Maka kesusahan bagi Rasulullah untuk nak menyampaikan Quran itu sendiri, maka Jibril pun kata, tak apa, kali ini turunkan Quran dengan 2 logat. Kemudian tak cukup lagi, tambah lagi 3 logat. Tak cukup lagi, tambah lagi 4 logat. Sampailah berapa logat? Akhirnya jadi sebanyak 7 logat. Itulah dipanggil sebagai sab'atu ahruf. Di dalam hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim, hanya ada dalam 2, 3 ke 4 hadis menceritakan bahawa anzilal Quran wa ala sab'atu ahruf. Diturunkan Al-Quran ini atas 7 huruf. Jadi huruf tu sendiri ada 40 ulama mensyarahkan tentang apa makna ahruf ni, apa makna huruf ni. Tapi pendapat yang paling masyhur sekali adalah menurut kabilah-kabilah 7 yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Di Mekah lah semuanya berlaku di Mekah. Kalau kita tengok kabilah apa? Pertama tadi semestinya Quraisy lah. Quraisy. Kemudian kabilah apa? Siapa tahu? Tak tahu. Mula-mula kabilah Quraisy. Kemudian kabilah apa? Huzail. Kabilah Huzail. Kemudian kabilah Thaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim dan Al-Yaman. Saya ulang sekali lagi. Okey. Quraisy, Huzail, Hawazin, Thaqif. Yang ketiga ni Thaqif. Quraisy, Huzail, Thaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim dan Al-Yaman. Apa nama kabilah Al-Yaman? Nama kabilah Al-Yaman, negara Yaman tu kabilah Al-Yaman. Nampak ada satu bani atau ada satu kabilah nama Tamim kat situ. Tahu kan? Siapa dia? Tahu siapa sahabat daripada Tamim? Kan cerita pasal tanah Melayu kan. Tamim. Abu Bakar As-Siddiq lah. Abu Bakar As-Siddiq salah seorang daripada Bani Tamim. Baik. Jadi 7 logat ni kita lihat bahawa sahabat-sahabat pun kebanyakannya ada datang daripada kabilah-kabilah ni. Yang mana mereka pun juga bila bercakap dengan Rasulullah, kadang-kadang terpaksa guna logat dia orang. Tak susah juga, bukan kata sekejap. Nak ubah logat, nak cuba change logat tu susah. Jadi Al-Quran ini diturunkan dalam 7 logat tadi, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacanya setiap kali pergi kepada mana-mana kabilah untuk memudahkan urusan Quran. Jadi mereka ni bila datang Nabi baca Quran untuk ikut logat mereka ni, dia orang happy lah. Okey ya, ada juga rupanya Quran turun logat kita. Macam awal-awal qiraat di Malaysia dululah. Saya ingat awal-awal orang start baca qiraat di Malaysia dulu pada nak kata awal 2000 tak juga. Saya balik Malaysia pada waktu tu tahun 2008. Lebih kurang tahun 2008. So dengar cerita lah. Sebab major kita belajar Quran dan juga Dirasah Islamiah, memang major dalam bab qiraat. Jadi bila bila nak mengajar qiraat pada waktu tu orang pun macam tak payahlah. Tak ada, kita ni bukannya apa, takut-takut nanti kan bila baca qiraat ni. Macam dia kata ada satu orang hamba Allah tu, dia baca qiraat dekat Selangor ni lah, dekat Shah Alam katanya, dia menjadi imam, dia baca qiraat. Dia pun baca wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. So dalam ramai-ramai makmum tu ada orang Perak. Ini orang kampung teman ni kata. Ada juga boleh waktu pakai bahasa Perak baca Quran ni kata. Orang common kata. Tu banyak dia kata, ni ingatkan Quran ni turun bahasa Arab je, rupanya turun dalam logat Perak apa ada. Taklah macam tu kan. Jadi lama kelamaan senyap sekejap lama.
Akademi Quran pun tak silap saya pada waktu tu pun dah tak ada dah pertandingan ataupun musabaqah qiraat senyap lama tu. And then hari ni muncul balik. Dan alhamdulillah perkembangan qiraat di Malaysia hari ni pun macam makin lama makin berkembang. Ada center yang meneruskan ilmu qiraat ni dan mengajar dan sebagainya. Baik, sambung cerita tadi. Kemudian apa yang berlaku? Dalam kalangan sahabat sendiri pun, walaupun kita tahu ada ramai sahabat-sahabat yang qari. Contohnya macam Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, ataupun Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah Ubay bin Ka'ab. Mereka pun mereka kabilah mereka sendiri. Contohnya mereka sendiri adalah daripada kabilah yang disebutkan tadilah. Walau bagaimanapun mereka pun tak boleh nak kuasai 7 lorat macam Rasulullah. Hanya Rasulullah seorang je yang boleh kuasai 7 lorat tadi. So paling-paling kalau kita tengok carta sanad Quran ni, kalau kita tengok pun terpaling pun kebanyakannya sahabat yang boleh menguasai takat 3 lorat. Antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib, antaranya lah. Lebih daripada tu tak ada. Kebanyakannya sahabat boleh takat 3 aja. 3 tu pun dah, bayangkanlah Quran banyak kan. Jadi 3 tu pun dah kira cukup berat dah. Maka daripada 3 ni lah, apabila tabi'in ataupun sahabat lain yang datang baca kepada mereka, ada yang baca, tengok banyak mana, lama mana mereka melazimi sahabat tadi. Ada yang sahabat ni bacakan ke semua qiraat kepada orang tu. Contohnya Abdullah bin Mas'ud, dia baca kepada Abdullah bin Habib As-Sulami. Abdullah Habib As-Sulami baca dengan Abdullah bin Mas'ud. Ada yang dia baca 2, ada yang dia baca 3. Contohnya macam kita sekarang ni di Malaysia ataupun kebanyakannya di dunia lah. Sekarang okey, saya nak tanya, kita sekarang ni baca qiraat apa? Siapa tahu? Kalau okey, dipanggil macam Hafs tu dipanggil sebagai riwayat. Hafs ni adalah riwayat, qiraatnya adalah Asim. Imam dia adalah Asim. Baik. Imam Asim sendiri baca daripada Abdullah bin Habib As-Sulaimi. Abdullah bin Habib As-Sulami baca dengan Abdullah bin Mas'ud. Habib As-Sulaimi baca dengan Abdullah bin Mas'ud. Ataupun ada satu lapis lagi, tak silap saya. Ada satu lagi, Zur bin Hubash ke A3, sorry. Ada tiga atas dia. Abdullah bin Habib ada 3 lagi atas dia. 3 lagi atas dia ni baca daripada Abdullah bin Mas'ud. Apa yang Abdullah bin Sulaimi dapat, hanya 2 aja. Hanya lebih kurang dalam 2 qiraat. Kemudian bila dibacakan kepada Imam Asim pula, dia antara anak murid yang baca dengan dia, yang paling masyhur adalah Syu'bah dan Hafs, yang kita sebut dalam apa nama? Dalam Foster kan, Syu'bah, riwayat Imam Syu'bah. Jadi sehingga anak murid Syu'bah pula datang jumpa dengan imam mereka, atau Imam Syu'bah tanya. Bila dia belajar dengan Imam Syu'bah, dia juga dalam masa yang sama pergi belajar dengan Imam Hafs. Dia kata, kenapa bila aku belajar dengan Imam Hafs baca bunyi lain, aku belajar dengan kau bunyi lain? Sedangkan bukan korang berdua belajar daripada Imam Asim ke? So jawab Imam Syu'bah, apa yang dia dapat daripada imam dia ataupun daripada guru dia Abdullah bin Habib As-Sulaimi, maka dia bagi satu kat aku, dia bagi satu dekat Hafs. Maka tak sama. Maka tak sama kat situ. Jadi itulah maksudnya, lorat tu lama kelamaan kok mana pun akhirnya pelan-pelan hilang. Lama pun lorat kan. Contoh ceritanya. Macam saya lah contoh. Saya orang Penang. Kan, orang kampung Durian, orang Penang. Kahwin dengan orang Ampang. Kahwin dengan orang Ampang, duduk pula di Shah Alam. Jadinya yang cakap bahasa utara ni, yang cakap lorat utara ni, saya seorang lah rumah. Hampa ni buat leceh. Yang cakap utara kita seorang kan. Anak-anak tak cakap. Isteri pun tak cakap, sebab isteri cakap KL. Anak-anak pergi sekolah kat Shah Alam tak cakap utara. Jadi bila balik kampung, dia orang gelar lah matuk dia orang cakap apa. Ada yang dia orang tak faham. Hampa ni jelangak. Jelangak sungguh mata. Jelangak tu apa? Orang utara tahulah jelangak dan sebagainya. Jadi tak faham. Katalah suatu hari nanti, bila anak-anak saya ni pula membesar, kahwin pula katalah dengan orang belah selatan, kahwin dengan orang Johor. Agak-agak cucu saya ataupun anak mereka, ada lagi tak yang mewarisi lorat utara tu? Confirm tak ada dah. Tak ada. 3 generasi dah cukup dah untuk habis dah lorat tadi. Jadi yang boleh dekat saya, anak-anak boleh faham sikit-sikit lah. Tapi main level cucu nanti memang confirm tak faham terus dah. Duduk pula dekat Negeri Sembilan. Memang confirm. Jadi ekau Eden lah. Tak ada lah. Memang tak ada lah. Orang kata apa? Utara tu hilang terus. Jadi
Apabila Rasulullah SAW dah wafat, kemudian datang sahabat-sahabat dan sebagainya, mereka mula membacakan pula kepada sahabat-sahabat yang lain, kemudian datang peringkat tabi'in dan sebagainya. Maka kelama-kelamaan apabila apabila negara Arab dibuka dan sebagainya, orang ajam pun kahwin dengan orang Arab dan sebagainya, orang yang ajam masuk Islam, akhirnya logat tadi tu perlahan-perlahan makin hilang. Makin, nak kata hilang 100% tu tidak. Ada yang menjaganya, tapi nak dapat purely macam mana zaman Rasulullah yang 7 logat tadi tu memang dah tak ada. Kebetulan pula ketika Ramadan yang terakhir bagi Rasulullah SAW adalah kali itu dalam hadis yang sahih menceritakan bahawa Rasulullah pada Ramadan terakhir baca kepada Jibril sebanyak berapa kali? Marratain. Rasulullah baca 2 kali kepada Jibril. Lalu Uthman bin Affan sendiri berpendapat bahawa kalau kita nak ambil apa-apa yang daripada Nabi ni, kita muktamadkan kepada yang terakhir itu saja. Adapun sepanjang 23 tahun, sepanjang 23 tahun wahyu turun ni, kita hanya muktamadkan ambil yang kali terakhir itu saja. Sebab apa? Sebab yang 2 kali Rasulullah baca daripada Jibril kepada Jibril tu, itulah yang paling sempurna lah. Sampai 2 kali dalam 1 bulan Ramadan Rasulullah membacakan Al-Quran kepada Sayyidina Jibril. Maka dalam cerita ni hanya muktamad itu sahaja. Maka apa saja qiraat yang ada pada waktu tu dalam hatu saja. Dan bila nak tulis Quran pun hanya berpandukan kepada yang itu sahaja. Jadi itulah dia untuk kita untuk mempelajari qiraat ni, kita kena ada satu maksudnya sentimen lah, kena ada satu perasaan, kena ada satu perasaan lah senang cerita bahawa menjaga Al-Quran ni adalah merupakan tanggungjawab kepada umat Rasulullah SAW. Bagaimana kita rasa perlunya, betapa pentingnya menjaga ilmu hadis, menjaga Al-Quran juga adalah satu benda yang penting daripada ubah. Bayangkan, kita dah faham, semua orang saya percaya dari sini, kita faham apa akan jadi kalau ilmu hadis tu tidak dijaga. Macam tu lah kan, dia mula merepek lah. Dia mulalah bermain hadis ni. Hadis yang tak sahih, hadis maudhu', hadis palsu, dia bermain lah. Ratu sandangkan kepada Nabi. Al-Quran pun boleh jadi benda yang sama. Al-Quran pun boleh jadi benda yang sama. Apabila orang baca Al-Quran, tiba-tiba dia menuturkan benda yang lain daripada apa yang kita tak pernah dengar. Tiba-tiba dia kata, ini ada qiraat kita baca macam ni. Hatta di kalangan sahabat pun ada cerita Sayyidina Umar. Dalam surah Furqan, dalam satu hadis, muttafaqun alaih. Macam tu jugalah, Sayyidina Umar baca ayat macam ni. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari baca ayat macam ni. Tiba-tiba Dodo pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, Dodo kau betul. Kau pun betul. Maka sekarang ni jangan gaduh. Tapi tak apalah. Waktu tu Rasulullah masih ada untuk mengatakan benda tu betul dua-dua. Kata Rasulullah, unzilal Qur'an ala 7 ahruf, diturunkan Quran dengan 7 huruf. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah mana-mana yang mudah. Pada waktu tu. Tapi bila dah zaman makin banyak, makin lama ni, kita pun tak tahu. Sebarang pencampuran ajam kepada Arab, Arab kepada ajam dan sebagainya, kemungkinan besar juga akan berlaku penyelewengan, tahrif, tabdil, takwil, macam-macam lah boleh berlaku dalam Quran itu sendiri. Sebab tu kita bangga dengan pengorbanan salafus soleh dulu, bagaimana mereka jaga Quran ni. Kalau kita tengok di sisi Imam Jazari sendiri sebagai contoh, ataupun Imam Syatibi, banyaklah dia bila belajar tentang Quran ni terlalu banyak nama nak sebut. Saya pun rasa macam satu hari ni duk ingat nama orang je, duk ingat nama ulama-ulama qiraat je banyak, dan nama tu pula kadang-kadang tu hampir sama. Contoh macam Ibnu Katsir. Orang kata Ibnu Katsir, orang dah pening. Ibnu Katsir ni mana tu? Ibnu Katsir ni ada 2. Satu Ibnu Katsir itulah tafsir tu, Muhammad bin Katsir. Satu lagi Ibnu Katsir Abdullah bin Katsir. Abdullah bin Katsir ni imam qiraat. Begitu juga dengan Abu Amru. Abu Amru ada Abu Amru imam qiraat, ada Abu Amru Ad-Dani. Ada lagi apa nama? Macam-macam lah, maksudnya terlalu banyak nama yang hampir sama, yang mana kadang-kadang kita sendiri pun boleh orang kata apa? Boleh terkeliru sekejap bila nama-nama ni terlalu banyak. Tapi itulah kata barakah ulama-ulama dulu, bagaimana mereka berusaha jaga. Sebab tu kata Imam Jazari, kalau orang tanya dia apa makna qiraat, Imam Jazari kata kaifiyah natqu bi adaul kalimat, bagaimana cara nak sebut kalimat-kalimat Quran yang bagi betul, dalam masa yang sama ma'zuwan linaqilihi, dalam masa yang sama menjaga, memuliakan orang yang menyampaikan qiraat tu kepada kita. Maksudnya jaga sanad tu, adakah betul orang ni baca daripada orang ni, adakah betul guru dia juga baca daripada guru dia sampai kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, maka sebab tu orang belajar qiraat ni dia memang pada peringkat awal dia nampak susah, nampak payah, rasa macam ish pening, banyaklah nak kena ingat banyak. Tapi sampai ke satu tahap, sampai adalah lama sikit belajar dan sebagainya, maka akhirnya dia akan mula nampak bahawa betapa indahnya ilmu qiraat ni dan betapa macam mana kata, betapa hebatnya ulama-ulama dulu dalam nak menjaga kelestarian sanad ni supaya tak putus, supaya bacaan tu memang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab bagi ulama dulu menjaga Al-Quran ni adalah satu benda yang sangat pentingnya, seperti mana menjaga hadis Rasulullah SAW. So kita pun sama kena ada satu maksudnya pendirian, sebagaimana kata Rasulullah SAW, inna lillah minan nasi ahlin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan manusia ni ada ahlinya. Kata Rasulullah, kata sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ni? Kata Rasulullah, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Itulah ahli Quran dan orang-orang, dan mereka ni adalah keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so untuk permulaan malam ni cuy, nak permulaan. Dia nak habis kau apa ni? Okey, maaf lah. Ni baru pertama kali cerita nak cerita tentang qiraat ni. Saya ada satu buku ni, tapi buku ni tak payah. Orang lain tak payah ada pun tak apa. Daripada Dr. Syaban Muhammad Ismail, itulah profesor di Fakulti Pengajian Tinggi Kuliah Syariah Islamiyah Ummul Qura. Dia antara yang mengarangkan kitab Madkhal tentang ilmu qiraat ni yang agak cantik, yang agak bagus, tentang bagaimana nak berkenalan dengan ilmu qiraat ni sendiri. Di sini saya nak ikut dia punya susunan secara akademik tu. Susunan dia tu comel. Susunan dalam buku ni cantik supaya kita boleh nampak satu persatu kepentingan dan kenapa kita nak kena belajar qiraat dan sebagainya. Okey, pertama tadi saya dah sebut tentang sejarah qiraat tu sendiri, yang mana qiraat tu sendiri, wujudnya qiraat tu sendiri adalah kerana daripada kabilah-kabilah Arab tadi yang berbeza logat-logatnya, kemudian logat-logat tadi perlahan-lahan lama-lama makin hilang, dan apa yang berlaku di sepanjang 300 tahun hijrah ni adalah ulama-ulama yang cuba nak kumpulkan balik, sehingga di sini tak nak sebut banyak-banyak nama sebenarnya. Nak sebut sikit-sikit nanti kan jadi pening. Kalau ikutkan seawal tahun 200 hijrah lagi dah ada dah. Seawal tahun 200 hijrah lagi dah pun ada ulama yang cuba maksudnya nak menjadikan dia satu ilmu yang mudah dipelajari lah. Tapi lama kelamaan benda tu tak disambung. Akhirnya wujudlah seorang ulama yang diberi nama Mujahid bin Abu Bakar, yang wafat pada tahun 324 Hijrah, dan daripada hasil ulama sebelum itulah dikumpul balik dengan sanadnya, dan juga dengan pergi berlengambara lah, pergi setiap madrasah, jumpa orang tu, tanya kau belajar dengan siapa, dia belajar pada guru ni, jumpa guru dia belajar dengan siapa, buat kajian. Akhirnya apa yang ditemui oleh Imam Mujahid bin Abu Bakar, qiraat ni tertumpu kepada 7 orang imam yang utama. Sebab tu dia jadi pening sikit antara 7 logat tadi dengan 7 orang imam qiraat. Sehingga ada orang yang mengatakan bahawa 7 logat tadi mewakili 7 imam ni. Sebenarnya itu tafsiran yang tak betul. 7 orang imam ni, mereka ni yang baca, tetapi ambil daripada serpihan lah qiraat yang pertama, logat-logat yang masih ada. Bukan full pun, tak dapat full pun. Contoh macam Imam Nafi' sendiri. Imam Nafi' sendiri belajar daripada imam dia, itu Yazid bin Qaqa' Abu Ja'far. So apa yang dia dapat belajar, tak tu je lah. Jadi nak ceritanya, tapi dalam qiraat yang dibaca atau yang dipelajari oleh Imam Nafi' ni, adalah sebab tu ahru tu ada. Cuma bukan penuh. Bercampur-campur sikit lah. Ada campur Quraisy sikit, ada campur Kinanah sikit, ada campur Huzail sikit, ada campur Tamim sikit. Maksudnya jadilah satu qiraat yang dibaca oleh Imam Nafi'. Yang itu qiraat yang mutawatir. Yang tu dia baca daripada guru dia. Guru dia baca daripada guru dia. Dan akhirnya berhenti takat sahabat. Jadi nak ceritanya, selagi mana adanya kesan tu, selagi mana adanya sanad tu sampai ke sahabat, maka qiraat tu adalah merupakan qiraat yang mutawatir. Jadi bila datang pula anak murid macam tadilah, dari Imam Asim, baca pula kepada Syu'bah dan Hafs, lain-lain pula, jadi pecah pula kepada 2. Kemudian bawah tu pecah pula kepada 2, dan pecahlah pula. Dan selama mana sanad itu bersambung, selama itulah qiraat itu dikira sebagai qiraat yang sahihah.
Qiraat yang sahih. Tapi di sisi Imam Mujahid tadi, mereka dia membahagikan qiraat ni macam tadilah, dia kata imam yang takat mana yang dia jumpa sebanyak 7 orang imam, nanti saya bagi nama-nama dia dan juga serta tarikh wafat dia. Ada kat sini, tapi saya ingat tadi ada, saya pernah nampak dulu ada mesin photostat kat sini. Saya ingat ada. Tapi tak apa, nanti saya akan bacakan dia punya nama-nama imam yang disusun oleh Imam Mujahid. Okey. Kemudian pula, kalau nak tengok anak murid setiap imam ni, memang terlalu banyak lah. Contoh contoh saya nak sebut satu je. Imam Nafi' sendiri. Imam Nafi' sendiri, imam yang kira yang dikira sebagai imam pertama lah dalam imam qiraat ni. Imam Nafi' sendiri dia baca daripada guru sebanyak 70 orang. 70 orang. Baca salam ada guru 70 orang. Murid sampai lah kan, student sampai lah 70 orang kan, campur kan yang live boleh kan. Tapi guru, maksudnya Imam Nafi' sendiri belajar baru belajar Quran, bukan belajar ilmu lain pun. Belajar Quran sahaja daripada 70 orang guru. Tapi yang masyhurnya yang diambil daripada itulah Yazid bin Qaqa', Abu Ja'far. Sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So qiraat dia mutawatir. So nak ceritanya banyaknya, walaupun banyak macam mana pun, jadi Imam Mujahid membahagikan takat, yang mana imam-imam ni mereka adalah sebagai pemegang qiraat. Sebagai pemegang qiraat. Kemudian di bawah mereka ni, maksudnya murid yang belajar dengan dema ni, takkan ada 2 orang. Mustahil lah kan. Cikgu kita kat sekolah pun ada murid sampai beratus-ratus. Takkanlah sehebat Imam Nafi' ada murid 2 orang je. Tak, mustahil lah. Tetapi untuk meringkaskan daripada benda tu menjadi terlalu banyak, maka setiap imam, Imam Mujahid letak hanya ada 2 orang rawi yang masyhur. Dan kadang-kadang rawi ni pun tak baca dengan imam tu pun, tapi dia lebih masyhur daripada orang yang baca daripada sebelum imam tu, maka dia kira letak sebagai rawi yang masyhur. Contoh, katalah kita ambil satu imam. Itulah saya nak baca, saya rasa saya perlu baca dulu lah kot nama-nama imam ni, supaya kita dengar sikitlah apa nama, siapa ke imam qiraat yang ada ni. Perkenalan dululah siapa imam qiraat yang ada. Okey, pertama yang disusun oleh pertama sekali disusun oleh Imam Mujahid, kemudian ditambah pula 3 lagi kepada 7 tadi oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Saya baca semua 10 sekali. Pertama adalah Imam Nafi' Al-Madani, Abu Ruwaim Imam Nafi' Al-Madani, yang wafat pada tahun 169 Hijrah. Okey. Jadi Imam Nafi' sendiri dia ada 2 orang perawi dia. Qiraat lah, kalau kata Nafi' ni qiraat Nafi'. Qiraat Nafi'. Maka dia ada 2 perawi dia. Perawi pertama bernama Qalun, Imam Qalun. Yang Imam Qalunnya wafat pada tahun 220 Hijrah. Perawi keduanya pula adalah Imam Warsh. Imam Warsh yang wafat pada tahun 197 Hijrah. Dia susun macam tu supaya senang orang nak belajar. Kadang-kadang kita tengok Imam Warsh wafat dulu 197 Hijrah, Imam Qalun wafat dalam 23 tahun kemudian. Tapi bagaimana mereka susun adalah siapa lahir dulu, senang. Siapa lahir dulu, siapa datang belajar dulu, maka Imam Qalun datang dulu, belajar dulu, maka Imam Qalun duduk sebagai perawi yang pertama bagi Imam Nafi'. So takat tu. Tapi ini adalah apa yang disusun oleh Imam Mujahid bin Abu Bakar. Takat berhenti takat Imam Qalun sahaja. Takat qiraat tu, kalau kata Qalun takat tu je. Yang jadi menarik dalam cerita qiraat ni apa tuan-tuan? Apabila datang Imam Ibnu Al-Jazari yang wafat pada tahun 833 Hijrah, lamalah. Kira cerita tadi ni 100 Hijrah kan. Kalau Imam tadi, Imam Mujahid pun wafat tahun 324 Hijrah. Imam Abu Amru Ad-Dani yang meneruskan usaha Imam Mujahid tadi pun wafat pada tahun 440 Hijrah. Kemudian datang Imam Asy-Syatibi pula, Qasim bin Firruh, wafat tahun 590 Hijrah. 200 tahun kemudian, bayangkan 200 tahun kemudian datang pula seorang lagi Imam Muhammad bin Muhammad Ibnu Al-Jazari, cuba untuk rombak balik. Maksudnya bukanlah dia menafikan apa yang Imam Mujahid buat tak. Maksudnya dia tengok balik. Dia kata sebenarnya tak terhenti pada 7 orang imam je. Dalam kajian dia melihat bahawa ada lagi imam yang lain yang patut dikepilkan kepada 7 imam tadi, iaitulah ada lagi 3 tambahan, menjadikan qiraat semuanya ada 10 qiraat. Tapi 10 qiraat ni semuanya present kepada 7 huruf tadi.
Tapi nak kata jumpa balik lorat yang zaman Nabi tu, tak ada lah yang betul-betul purely. Katalah dia nak baca lorat Kinanah sahaja, tak ada lah. Nak baca lorat Huzail sahaja, tak ada lah. Tapi bercampur-campur lah macam tadi, sebab bercampur daripada kahwin dan sebagainya, campur semua. Maka yang ada apa yang ditinggalkan oleh sahabat tadi itulah. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud pun baca, bukan baca semua. Dia sendiri ada 3 lorat, tapi 3 lorat tu pun dia baca kepada orang-orang tertentu je. Dia tak baca untuk semua. Maka setiap orang mungkin dapat 1 ataupun 2 sahaja. Okey. Jadi imam pertama merupakan Imam Nafi' Al-Madani. Baik, imam yang kedua, Madani ni maksudnya tinggal di Madinah lah. Imam Nafi' tinggal di Madinah. Kemudian imam yang kedua adalah Imam Abdullah bin Katsir Al-Makki. Imam Abdullah bin Katsir yang saya sebut tadi lah, Ibnu Katsir Al-Makki, yang wafat pada tahun 120 Hijrah. Ibnu Katsir. Jadi di Mekah, kira di Mekah kebanyakannya orang baca qiraat Ibnu Katsir lah. Kalau tuan-tuan belajar fiqh pun, contoh, kalau belajar fiqh, kita akan dapati bahawa Imam Syafi'i pada peringkat awal dia belajar di mana? Dia walaupun lahir di Gaza, tapi dia belajar di Mekah. Maka bila dia belajar di Mekah, maka qiraat di Mekah pada waktu tu baca qiraat Ibnu Katsir. Maka segala hukum hakam yang keluar terbit adalah berdasarkan qiraat daripada Ibnu Katsir. Sehinggalah Imam Syafi'i pergi ke mana? Ke Baghdad, ke Mesir kan. Maka waktu tu jumpa qiraat lain pula, maka sebab tu dia ada perubahan-perubahan dalam pendapat-pendapat beliau. Baik. Imam Ibnu Katsir juga ada 2 perawi. Tak menafikan bahawa ribu anak murid dia, tapi 2 perawi ni yang dijadikan sebagai tunjang lah. Itulah Al-Bazzi. Al-Bazzi yang wafat pada tahun 250 Hijriah. Kemudian kita ada Qumbul. Kena sebut betul Qumbul. Ada nun kat tengah tu. Qumbul. Jangan sebut tanpa nun, bahaya jadinya. Qumbul. Itulah yang wafat pada tahun 291 Hijrah. Tengok, ni kira lama lah. Kira nak ceritanya, mereka ni kebanyakannya tak sampai pun tahun 300 Hijrah. Makna kata Imam Mujahid tadi tu yang wafat tahun 324, tak jumpa pun siapa ni, tak jumpa pun. Dia hanya buat kajian berdasarkan anak-anak murid je. Kau ni baca dari siapa, okey, jumpa sampailah kepada dia punya core dia, Imam Nafi', berhenti kat situ. Jumpa orang ni pula, jumpa madrasah ni pula, baca sampai berhenti kat Imam Nafi'. Bayangkan, tahu lah macam mana masa yang dia orang ada kan. Kita rasa kita tak cukup masa kan, tapi macam mana ulama dulu punya kerja, dia orang boleh buat benda ni. Kejap lagi dengar Imam Jazari punya kajian pula. Yang ketiga, Imam Abu Amru Al-Basri. Imam Abu Amru Al-Basri yang wafat pada tahun 155 Hijriah. Kemudian Imam Abu Amru Al-Basri, Basri ni maksudnya di Basrah. Basrah hari ni kita panggil Basrah. Ada 2 anak murid juga yang diberi nama Ad-Duri. Ad-Duri yang wafat pada tahun 246 Hijrah, dan juga As-Susi yang wafat pada tahun 261 Hijrah. Saya pun tak hafal tarikh wafat dia orang ni. Banyak. Sini saja ada 30 nama. Kan ada 10 imam, ada 10 qiraat, maknanya setiap 10 tu ada 2 perawi. Campurlah 10 campur 20 dah ada. Dah ada 30. Okey, baik. Yang keempat merupakan imam yang agak hampir dengan sahabat. Itulah Imam Ibnu Amir Asy-Syami. Imam Ibnu Amir Asy-Syami yang wafat pada tahun 118 Hijrah. Imam Ibnu Amir ni dia lahir pada tahun 8 Hijrah. Tahun dia lahir tu Rasulullah masih ada. Cumanya dia dikira sebagai tabi'in kerana dia tak sempat bertemu dengan Rasulullah. Kalau bertemu pun umur baru 2 tahun, 3 tahun Rasulullah dah wafat. Maka dia dikira sebagai imam tabi'in. Anak murid kepada Ibnu Amir pula Syami. Syami ni maksudnya tinggal di Syam lah. Tak tinggal di Mekah tapi tinggal di Syam. Imam anak murid Imam Ibnu Amir ada 2 juga, iaitu Hisham. Imam Hisham yang wafat pada tahun 245 Hijrah, dan yang kedua adalah Ibnu Zakwan. Imam Ibnu Zakwan yang juga wafat pada tahun 242 Hijrah. Tak lama. 2-3 tahun sebelum Imam Hisham wafat. Okey, itu yang keempat. Yang kelima baru sampai. Baru sampai kepada imam yang kita baca sekarang, iaitu Imam Asim bin Abi Najud Al-Kufi. Imam Asim bin Abi An-Najud Al-Kufi. Jadi Imam Asim yang wafat pada tahun 127 Hijrah. Maksudnya Imam Asim meninggal dulu, kemudian baru Imam Nafi'. Dalam arti kata lain,
Imam Asim lagi awal dari Imam Nafi'. Cumanya tak berjumpa lah. Sebab apa? Sebab Imam Asim duduk di Kufah. Imam Nafi' duduk di Madinah. Okey. Jadi Imam Asim juga ada dua perawinya yang diberi nama. Pertama adalah Imam Syu'bah, yang saya sebut tadi. Imam Syu'bah yang pertama, yang wafat pada tahun 173 Hijrah. Kemudian ada seorang lagi, itulah riwayat Imam Hafs yang kita baca sekarang lah, yang wafat pada tahun 180 Hijrah. So kita tahulah riwayat yang kita baca sekarang ni adalah riwayat Imam Hafs yang wafat tahun 180 Hijrah daripada qiraat Asim bin Abi Najud yang wafat pada tahun 127 Hijrah. Tapi satu lagi yang perlu kita tahu, bila kata kajian itu terhenti dekat Imam Asim, itu bermakna kita hanya membaca jalur Imam Asy-Syatibi. Dia kira sama aja lah. Imam Syatibi ni orang yang mempelopori ilmu kiraan ni dalam bentuk matan. Kalau pernah tengoklah matan dia, panjang, ada 1173 buah matan. Kalau larat hafal lah. Kami dulu pun hafal ciluk-ciluk juga. Kan, hafal benda nak periksa je. Ada matan dia. Untuk nak mempelajari ilmu kiraan ni bagi mudah. Bagaimana Imam Syatibi ni buat rumus. Macam tadi ni, imam nama-nama imam ni, dia payah kalau dia letak nama-nama imam dalam matan dia, maka dia buat dalam bentuk rumus. Tahu rumus? Rumus ni dia letak ni lah, orang kata apa, Imam Asim sebagai Imam Nafi' sebagai orang pertama, letaklah huruf hamzah, alif lah, alif. Qalun pula sebagai qalun ni kira kedua, letak huruf ba. Kemudian Warsh sebagai yang ketiga, letak huruf jim. Jadi orang baca matan adalah huruf-huruf tu. Itulah barakah Allah Ta'ala bagi kat dia orang kan. Dia boleh siapkan 1173 matan tu semua guna rumus. Satu. Lepas tu pula saya pun tak bawa matan. Nantilah suatu hari nanti saya bawa. Matan pertama belajar dulu kan. Tapi jangan terkejut. Punyalah duk pegang matan tu kan. Harap-harap duk mengalir masuk ke orang kan. Sampai hancur. Tapi balik kampung tengok-tengok dalam kotak. Jumpa. Oh ya Allah Tuhan aku lamanya kan. Balik dulu tahun 2008 kan. So tinggal kira bila orang kata kami tak nak belajar qiraat takut. Bukan apa? Takut nanti you baca macam tadilah. Waduhai walilai saja kan. Takut-takut nanti orang kata kita ni memecah belah masyarakat. So kami tak nak belajar qiraat. Maka apa yang berlaku, dan lempar semua ke sungai. Tak adalah. Maksudnya simpan semua dalam kotak lah. Kita qiraat kamu semua simpan. Dah apa? Tak ada keperluan orang nak belajar. So akhirnya bila dengar balik orang nak belajar qiraat, excited orang nak belajar qiraat, balik buka balik, peti tu, debu tu saya kira lah. So buka boleh jumpa semua barang-barang berharga. Tapi surat-surat cinta tak ada lah. So maksudnya ambil balik matan. So matan Imam Syatibi ni hebat tak hebat dia? Di setiap hujung matan tu semuanya ada huruf la, lam alif. La. Macam contoh satu lah baca dia. Contoh satu kita baca daripada surah Ummul Quran. Wa maliki yaumiddin rawihi nasirun. Wa inda sirati was sirati liqumbula. Belakang. Liqumbula bihaitsu ata was-sada zayan ashimmaha lada khalafin washmim li khalladil awwala. Ada belakang la. Alaihim ilaihim hamzatu waladaihim jami'an bidammil ha'i waqfan wa mawsila. Belakang tak ada la. Semua sekali ada la sampai 1173 matan. Boleh buat? Kita takkan boleh buatnya, takkan boleh buat. Tapi semua Imam Syatibi, so sebagai orang yang mempelopori dalam menjadikan ilmu Quran ni agak mudah dipelajari dalam bentuk matan dan sebagainya. Tapi apa yang dia buat tu meneruskan Imam Mujahid, Imam Abu Amru, Imam Yahya bin Ya'mar, semua ni lah yang kira maksudnya yang dah menulis dalam Quran ni dah lama dah. Maka Imam Syatibi, jadinya kalau orang tanya kita, contoh kita baca riwayat apa? Kalau kita kata saya baca riwayat Hafs an Asim, maka itu adalah kita punya jalur hanyalah terhenti dekat Imam Asy-Syatibi sahaja. Okey, kita punya jalur hanya berhenti dekat Imam Syatibi. Tak ada masalah. Bahkan memang boleh pun, memang benda tu valid lah. Maksudnya boleh dibaca pun. Boleh baca sampai tahap Imam Syatibi. Jadi nanti saya habiskan ni dulu baru saya sebut riwayat Imam Jazari pula. Okey, baik. Imam yang keenam. Imam keenam adalah Imam Hamzah Az-Zayyat Al-Kufi. Imam Hamzah. Kalau pernah dengar kan? Dengar tak orang baca Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tolong dengar. Orang baca 'alaihim. So apa jadi?
Memecah belah masyarakat. Senang lah orang kita kan, dengar lain sikit je. Yalah, kita pun kadang-kadang ada juga skeptik macam tu kan. Kita dengar, apa kebondo kau baca ni? Aku semua hidup 60 tahun duk semayang surau ni tak pernah pula ada orang baca alaihum. Memang baca alaihum. Tak, kawan tu pula tak explain ke jemaah nak baca qiraat. Tetapi baca je. Payahlah. Jadi itu antara imam yang keenam, itulah Imam Hamzah Zayyad Al-Kufi, juga tinggal di Kufah. Tuan-tuan tengok Imam Asim tinggal dekat Kufah. Imam Hamzah tinggal dekat Kufah. Besar Kufah ni. Di sana pun maksudnya boleh baca macam-macam qiraat. Di sana pun ada baca qiraat yang diorang belajar daripada tabi'in sampai ke sahabat. Okey, seterusnya yang Imam Hamzah ada dua juga anak muridnya. Yang pertama adalah Khalaf. Nama Khalaf. Okey. Khalaf yang wafat pada tahun 22. Tadi Imam Hamzah wafat tahun 156 Hijrah. Di mana anak murid yang pertamanya merupakan Imam Khalaf, yang wafat tahun 229. Yang kedua namanya Khalad, yang juga wafat pada tahun 220 Hijrah. So menariknya cerita Imam Hamzah ni, Imam Hamzah bin Zayyad Al-Kufi ni, walaupun kita tengok di sini apa yang disebutkan oleh Imam Mujahid dan juga Imam Abu Radani bahawa dia ada dua tunjang anak murid Khalaf dan Khalad. Dalam sejarah, Imam Khalad dengan, cuba tengok Imam Hamzah wafat tahun 156. Imam Khalaf wafat tahun 229. Cuba kira, berapa tarikh, berapa banyak tu? 229 tolak 156. Siapa masih kat sekolah rendah kat sini? Tak tahu kata, saya pun tak ada kalkulator. Siapa? Saya ada kalkulator. Kita kira sekejap 229 tolak 156. 73 tahun. So ulama kata, macam mana? Kira kalau ikutkan, dia wafat tahun 73 tahun tu, kira tarikh sama-sama tarikh wafat. Kemungkinanlah ada jumpa. Tapi kalau kata dia jumpa dengan Imam Hamzah pun pada waktu yang dia masih kecil lah. Pada waktu dia masih kanak-kanak lah. Adakah pada waktu masih kanak-kanak tu dia dah belajar qiraat? Macam waktu Ustaz Sani kan. Dia belajar qiraat dah orang kata. Tak. So di sinilah timbulnya rupanya Imam Hamzah ni dia ada satu lagi orang anak murid nama Sulaim. So Sulaim ni, oleh kerana Sulaim ni sebiji dia present macam Imam Hamzah, maka dia yang bacakan kepada Khalaf dan Khalad ni. Maka Khalad dan Khalad ni tak jumpa pun dengan Imam Hamzah. Dia panggil wasitah, dia panggil wastah je. Dia pun menjadikan Imam Sulaim ni sebagai orang tengah nak sampai mereka kepada Imam Hamzah. Dan dia tak jumpa pun. Imam Hamzah tak jumpa pun Khalad dengan Khalaf dengan Khalad ni. Imam Sulaim itulah yang present kepada Imam Khalad dan Khalaf. Jadi tu dia panggil wastah. So tapi riwayat tetap dua orang ni, Khalaf dan Khalad. Ada satu lagi yang kata wastah tadi, Abu Amru. Abu Amru pun sama juga. Abu Amru, tengok, Abu Amru wafat tahun 155. Imam Ad-Duri, ambil As-Susi cukup. Imam As-Susi, mana tu kalkulator tadi? Kira balik, sama-sama kita kira. Mana kalkulator dia hilang. Okey, Imam Susi wafat tahun 261. 261 tolak 155. 106 Hijrah. 106. Lagilah, tak logik. Ya kita fahamlah ada orang umur panjang. Ada je orang umur panjang. Tapi nak ceritanya, betul ke Imam Abu Amru, Imam Susi ni belajar direct dengan Ibu Abu Amru? Kalau ada pun umur dia mesti baru baru 3-4 tahun. Kan dah belajar Quran, belajar qiraat betul kan? Tak. Rupanya ada satu wastah namanya Yahya Al-Yazidi. Kalau berdengar nama Imam Yahya Al-Yazidi, so Imam Yahya Al-Yazidi lah present bagi Abu Amru yang mengajar dua orang imam, iaitu Suduri dan juga As-Susi. Tapi mereka dua ni lebih masyhur daripada Yahya Al-Yazidi, maka dia jadi imam qiraat, imam riwayat. Okey, baik. Seterusnya, nombor 7. Nombor 7 Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai ni, siapa pernah dengar Imam Al-Kisai punya riwayat? Dia antara yang banyak imalah lah. Imalah macam tadilah, wadduhi walaili idza saji ma wada'aka ma rabbuka ma qali. Tapi saya suka, saya sendiri kalau orang tanya saya mana dalam banyak-banyak imam ni, mana satu imam yang paling kamu suka? Saya akan jawab Imam Kisai. Imam Kisai ni bukan sebab kita orang banyak cakap imalah tak. Tapi Imam Kisai ni dia banyak idgham. Tahu idgham? Idgham ni, tahu idgham? Idgham ni maksudnya memasukkan huruf pertama dalam huruf kedua. Contoh contoh, wa man lam yatub fa ulaika humul muflihun. Wa man lam yatub.
Sorry, ufurihum lah. Faulaika humul khasirun lah. Siapa yang tak bertaubat, orang yang rugilah. Wa man lam yatub, ba tu, ba dengan faula, ba dengan fa tu datang daripada makhraj yang sama. Maka apa yang dipelopori, diriwayatkan oleh Imam Kisai ni, idghamkan ba masuk dalam fa. Jadi bunyi dia wa man lam yatuf faula. Kan senang. Tak payah nak qalqalah tak penat. Senang. Wa man lam yatuf faula. Dan banyak lagi lah, bukan kata satu je. Banyak lagi lah yang diidghamkan oleh Imam Al-Kisai. Dia punya qiraat lah baca idgham. Okey, dia juga meninggal pada tahun 189 Hijrah. Kemudian dua anak murid bagi Imam Kisai iaitu Abul Harith yang meninggal tahun 240. Kemudian Imam Duri yang sama belajar dengan Ibu Abu Amru tadi. Rupanya imam ni dia belajar daripada dua orang imam qiraat. Itulah yang juga wafat tahun 246. Duri yang sama. Tadi imam nombor 3 Abu Amru ada Imam Duri, iaitu Imam Duri pada Imam Kisai juga adalah orang yang sama. Orang gigih belajar sampai jadi tersohor di bawah riwayat, dia menjadi riwayat imam qiraat. Okey. Baik, kita setakat tadi ada 7 orang imam yang disebut. So 7 orang imam ni adalah hasil kajian yang terhenti takat Imam Qasim bin Firuh Asy-Syatibi. So kalau kita tengok Imam Syatibi punya matan, memang takat 7 orang imam ni sahajalah. Kemudian bukan sahaja 7 imam, dah bahkan ada 2 dia punya dua setiap perawi-perawi dia ini sahaja. Jadi bagi kita yang mengaji di Malaysia ni terutamanya, kita baca menurut riwayat Hafs an Asim daripada jalur Asy-Syatibi. So khilaf dia ikutkan tak banyak lah. Tak banyak. Cumanya nak bagi tahu selama ni kita ni duk baca qiraat dah. Selama ni kita duk mengaji ni, kita duk baca riwayat dah. Cumanya kita tidak didedahkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Contohnya kita tak didedahkan dengan riwayat Syu'bah, Kisai, Qalun, Wars, kita tak didedahkan dengan benda ni. Dan saya sendiri memerhati bahawa antara kebaikan juga belajar qiraat ni adalah untuk maksudnya macam mana nak kata nak mengajar kita ni supaya menerima keindahan ilmu agama Islam itu sendiri. Dan maksudnya orang kata apa, bukan disempitkan kepada satu je. Sebelum ni contoh, kalau kita belajar fiqh contohnya, oleh kerana kita bermazhab di Malaysia ni, mazhab apa? Mazhab Malaysia lah kan. Kita kan ada mazhab sendiri. Kita bermazhab Syafi'i. Maksudnya kita hanya memandang Syafi'i je. Semua benda kita hanya Syafi'i je. Tak boleh cerita pada mazhab-mazhab yang lain. Menyebabkan apa yang berlaku? Bila orang pergi Mekah, bila orang pergi berjalan, bila orang pergi tempat. Baru ni ada seorang student saya. Dia kata pergi ke Norkap. Pernah dengar nama Norkap? Norkap tu. Tahu kat mana Norkap ni? Betul. Kerana fikir dia sampai sana. So kalau kata globe tu, kan global kan. Tahu globe? Kalau dulu kita panggil global six story. Tu kedai baju. Ni globe ni kan, dia globe tu kalau dia nak pusing dia kena letak dia punya tiang lah. Paksi tu. Betul-betul dekat paksi yang atas tu, dekat situlah Norkap tu. So Norkap ni dekat besi tu lah, dekat pusing tu. Atas sekali. Norskap. Oslo lah, tapi dia dari Oslo dalam 2 jam. So cerita dia kata duduk kat situ dalam tempoh 2 bulan je, tapi dalam tempoh 2 bulan lagi habis lah. Matahari dia turun, katalah ni lauan ni kata ni lauan. Matahari dia turun separuh itu, dia nak balik. Jadi matahari tu tak terbenam. Dekat kawasan tu siapa duduk, dia ambil lah gambar dalam tempoh 15 minit, matahari tu turun macam tu, kemudian dia naik balik. Dia menyengit, dia sideway. Kita kalau tengok dekat pantai Merdeka kan, pantai Merdeka kat mana? turun macam tu lah, turun kan. Habis sunset dia panggil. Esok pagi pula nak panggil sunrise. Okey. So dia turun, dia masa dia turun matahari, tapi dia tak terbenam, kemudian dia pun naik balik. So kalau kata nak bincang lah, macam mana nak sembahyang maghrib tu? Matahari tak terbenam. Tak apa lagi. Nak buka puasa. Kutub utara, betul-betul. Betul-betul utara. Memang matahari tu tak turun pun, tak terbenam pun. Jadi bila waktu macam tadilah, sembahyang tak apa lagi lah. Nak puasa. Sebenarnya boleh berbuka puasa ke tak tu? Takkan 24 jam puasa tak ada berbuka kan. Jadi tu kata
bila orang dah pergi berjalan jauh, tengok negara orang, tengok, barulah terbuka kata betapa pentingnya perbezaan ataupun keluasan khilaf ni. Saya sendiri mengambil pendekatan qiraat ni adalah dalam nak mengajar dan mendidik masyarakat supaya kita menerima bahawa bukan kata dalam mazhab je, hatta dalam Quran kita pun ada macam-macam lagi bacaan. Kalau kita nak tahu selagi mana bacaan tu menepatilah, jangan main merepek baca tiba-tiba Maqali Bashiri yang ni pukul masuk dalam qiraat habis inna rahmatan sahabah, tak adalah, itu bukan qiraat tu, itu merepek. Jadi tu kata kalau kita baca sekarang, so pendekatan qiraat ni adalah pendekatan yang sangat mudah lah. Barulah sikit sebanyak orang akan nampak bahawa dalam Quran pun ada lagi yang lain. Tapi tak menafikan, ada juga yang skeptik, ada yang kata, alah, yang hafaz pun belajar tak habis lagi, duk sibuk nak belajar qiraat. Why not? Kita, tu saya kata tadi, selagi mana ilmu tu berkaitan dengan Quran, you belajarlah, tak apa, tak rugi pun. Tak rugi pun. Macam kami dulu, ada juga masa awal-awal dulu belajar, ada rasa bosan. Bosan kat mana tau? Saya dulu ni cerita kat sini. ada orang lain tengok kan. Paling bosan belajar ilmu fawasil. Tahu fawasil? Fawasil ni ilmu kira ayat Quran. Kalau dekat Malaysia panggil fawasil. Bila pergi Madinah dia panggil adul ai. Adul ai ni kira ayat Quran. Contohlah contoh. Surah Baqarah ada berapa ayat? Betul lah. Surah Baqarah ada berapa ayat? 786. 2486 tu tulis kamu tu. 28 6 ayat. Di sisi Imam Kufah, dapat kan masa mushaf semua zaman Osman Affan kan, zaman Osman Affan kumpul balik. Apabila nak buka Azerbaijan dengan Armenia pada waktu tu, bila kumpul tentera-tentera ni, yang jadi imam maghrib pada waktu tu geng Saidina Osman. Kemudian geng yang datang dari lain ni, imam tak sah baca tak apa-apa. Kami kata, macam ni lah kita orang baca daripada Saidina Osman, apa hal tak sah pula? Orang pergi perang, agak-agak bawa apa? Habis tu kalau dah gaduh, takkan angkat pinggan nasi kan? Angkat pedang nak berperang. Tak boleh jadi macam ni. Kan tak, orang hadaf nak pergi perang dengan Azerbaijan tu, tiba-tiba hampa mati kat sini awal dah. Sebab apa? Sebab terlalu ekstrim dalam hang menyalahkan aku menyalahkan hang. Jadi sebab tu Imam Osman kata tak apa. Saidina Osman kata kumpul semua mushaf yang ada, tak kira lah siapa tulis, siapa simpan, ambil semua, bakar semua, panggil balik Zaid bin Thabit, tulis balik Quran, ikut mana-mana Amsar, ikut mana-mana negara yang ada, kemudian hantar seorang guru, ajarkan baca yang tu je. Tapi iktimat Osman tadi, saya sebut tadi, adalah berdasarkan daripada khutmatul akhirah, atau daripada apa yang Nabi baca 2 kali pada waktu Ramadan pada sebelum Rasulullah SAW wafat. Okey, baik. Jadi saya sambung balik tadi cerita, Imam Syatibi adalah imam yang bertanggungjawab dalam mencantikkanlah senang cerita, mencomelkan ilmu qiraat ni kepada satu ilmu yang untuk mudah kita semua belajar. So kita pun nanti insya-Allah kalau kita nak belajar Imam Syu'bah nanti ni, kita baca dekat Syatibi dah lah. Cukuplah tu. Baik. Kemudian bila datang Imam Al-Jazari yang wafat pada tahun 833 Hijrah, macam saya sebut tadi, dia memandang bahawa oleh kerana orang dah mula salah faham. Orang salah faham macam mana? Orang salah faham 7 qiraat ni, itulah 7 huruf. Itulah 7 logat yang datang daripada Rasulullah dulu. Orang faham macam tu. Jadi dia melihat bahawa tak kena ni. Bukan. 7 logat tadi pun dah bercampur-campur dah dalam ni. Mungkin yang ni ambil sikit, yang ni ambil sikit, yang ni ambil sikit. Jadi oleh kerana dia nak menunjukkan bahawa dia nak menidakkan pendapat tersebut, maka kata dia sebenarnya ada lagi 3 qiraat yang orang tak sempat kaji. Bahkan kita tengok imam yang ke-7, imam yang ke-8. Ya, dah 9. Kita tengok ni. 9 suku. Boleh okey. Kesian orang lain. Tak apa, esok cuti jangan risau. Apa tadi cerita? Jadi antara usaha Imam Jazari ni dibuat apa? Dia kata contoh Imam Nafi' yang wafat pada tahun 169 Hijrah, dia sendiri belajar daripada seorang guru. Itulah Yazid bin Al-Qaqqa. Itulah Abu Ja'far Al-Madani yang wafat pada tahun 130 Hijrah. Jadi Imam Abu Ja'far ni lagi lama dari dia, lagi senior dari dia, guru dia. Salah seorang guru dia lah, kadang-kadang dia Imam Nafi' baca 70 orang guru kan. Salah seorang guru dia adalah Abu Ja'far. Maka batu Imam Al-Jazari kata Imam Abu Ja'far juga salah seorang daripada imam qiraat. Yang mana tapi oleh kerana dia dah terlambat. Tengok Imam Syatibi Imam Jazari tak rosakkan apa Imam Syatibi buat.
Jadi dia letakkan Imam Yazid bin Qaqan ni duduk nombor 8. Sepatutnya kena letak nombor 1 lah. Sebab dia imam lagi kepada, ataupun dia guru lagi kepada Imam Nafi'. Tapi tak. Dia letakkan Imam Abu Ja'far duduk nombor yang ke-8. Juga Al-Madani, nampak? Duduk di Madinah juga. Kemudian, so kalau siapa yang belajar qiraat, dia baca dua-dua ni, dia baca Nafi' dengan Abu Ja'far, dia akan pasti mendapati bahawa qiraat dua-dua ni hampir-hampir sama. Yalah, sebab Nafi' ambil daripada Abu Ja'far. Okey. Kemudian yang ke-9 iaitu Imam Yaqub Al-Hadrami. Tadi saya lupa nak baca. Imam Abu Ja'far wafat tahun 130 Hijrah. Dia ada 2 orang anak murid, ataupun dia ada 2 orang perawi. Yang pertama adalah Ibnu Wardan yang wafat tahun 160 Hijrah. Kemudian dia ada Ibnu Jammaz yang juga wafat tahun 175 Hijrah. Ni kira sebelum 200 ni semua sebelum 200 Hijrah. Okey. Yang ke-9 Imam Yaqub Al-Hadrami. Imam Yaqub Al-Hadrami duduk di Basrah. So duduk di Basrah, dia juga baca qiraat sama macam Imam Abu Amru Al-Basri. Yang wafat tahun 205 Hijrah. Lamalah, kira 50 tahun kemudian baru Imam Yaqub wafat. Dan Imam Yaqub Al-Hadrami ada 2 orang anak murid, iaitu pertama Imam Ruwais yang wafat 238. Kemudian ada Imam Ruh yang kedua, yang rawi dia yang kedua Ruwais dan Ruh wafat tahun 235 Hijrah. Okey, baik. Kemudian yang ke-10 berdasarkan kajian Imam Jazari, anak murid ataupun rawi daripada Imam Hamzah tadi yang belajar dengan Sulaim tadi, iaitu Khalaf. Khalaf yang pertama tadi, Khalaf, dia juga bila dia belajar lagi daripada imam lain, dapat lagi rupanya dia sendiri bukan melantik diri sendiri tak. Dia sendiri, imam ni, dia orang tak lantik diri mereka jadi imam pun. Tak adalah satu hari dengan ini saya melantik diri saya sebagai imam qiraat. Tak ada. Mereka hanya baca, ada anak murid datang belajar dengan mereka. Jadi oleh kerana terlalu banyak anak murid ni semua terhenti kat situ, maka itu mereka ni lah yang dipilih sebagai imam qiraat. Kalau kata dia orang datang lahir balik pun, dia orang akan terkejut. Kami ni nama imam qiraat apa je? Dia orang tu tak ada melantik diri sendiri pun. Cuma mereka ni ada anak murid yang ramai dan semua terhenti kat situ. Maka Imam Khalaf Al-Ashir, dia juga Imam Khalaf yang belajar daripada Hamzah tadi, dia sendiri ada madrasah dia sendiri ada bacaan dia sendiri, dan mana dia dipilih sebagai Imam Jazari sebagai imam yang ke-10. Imam Khalaf, orang panggil Imam Khalaful Ashir, yang ke-10 lah, Khalaf Al-Ashir, yang wafat sama tadi 229. Dan dia sendiri ada 2 orang anak murid, iaitu Ishaq yang wafat tahun 286. Kemudian Idris yang wafat pada tahun 292 Hijrah. Okey, insya-Allah sebelum kita berhenti pada malam ni, kita nak tengok sikit apakah rukun-rukun qiraat. Rukun qiraat senang nak faham. So, kalaulah orang datang dengan bacaan yang pelik, so kita tanya 3 benda ni je. Okey. Pertama, rukun qiraat yang paling yang kira tapi kalau ikut susunan Imam Jazari, dia kata apa? Wa kana lirrasmi ihtimal wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi. Apa sahaja yang menepati wajah ilmu nahwu. Maksudnya selama mana, kalau kata dia berbeza qiraat sekalipun, tapi adakah dia menepati wajah nahwu? Maksudnya dari sudut i'rab lah. Tiba-tiba baca dengan mansub ke, baca dengan marfu' ke, baca majrur ke, dia menepati wajah i'rab tak? Sebab apa? Contohnya macam min. Min kalau harfu jar, majrurnya mesti baris apa? Mesti kasrah. Min baiti. Min baitin ke, contohnya mesti kena baris bawah lah. Tiba-tiba jadi min baitu. Macam pelik betul ke min baitu ni? Satu dah banyak tertolak kat situ lagi, dah tertolak dah sebab apa? Sebab wajah nahunya tak tepat. Jadi qiraat ni semuanya mesti menepati wajah nahu. Itu yang pertama. Yang kedua, menepati resam. Menepati resam. Resam ni tulisan tu lah. Tulisan. Yang mana kita faham, tulisan pada awal Zaid bin Sabit tulis dulu, memang tak ada apa? Tak ada baris. Bukan tak ada baris. Bahkan tak ada titik. Kita tak ada whiteboard. Ada. Saya suka ada whiteboard, tapi nanti kita panggil whiteboard. Contoh kita pun kadang-kadang kita pun kadang-kadang confuse juga. Contoh okey, macam mana nak baca perkataan saya eja? Baca Tolha. Ustaz eja, Tolha sebut apa bunyinya? P-E-R-A-N-G. Pirang. Apa pirana?
P-E, ha. P-E-R-A-N-G. Perak. P-E, P-E apa? Ha. P-E apa? R-A-N-G. Ha. Perang. Pernah dengar tak? Ha. Perang tu apa? Perang lah. Ha. Ha. Perang, serang. Pernah dengar tak orang sebut perang? Orang tak pernah dengar? Ha? Ha, kan? Tak tahu pun warna. Ha, warna perang, betul tak? So kalau baca satu ayat, Ali memakai baju perang ke perang? Mana nak tahu? Nak pakai baju kan? Nak pergi perang kan? Ha. Ha. Okey, kita tak tahu dia pakai warna apa ni, kita tak pakai dia tahu. Tapi ayat tu dalam buku tulis macam tu. Ali memakai baju perang ke perang? Macam mana tahu? Ha. Wallahu alam. Kalau kita pun mungkin akan sedikit confused, tiba-tiba ayat yang sama kita suruh orang Arab baca. Orang Arab yang baru belajar bahasa Melayu 2-3 hari kan. Ha. Kau isi lah. Apa kau isi perang ke perang suka hati kau. Ha. Jadi kita pun ada confused dengan bahasa kita sendiri. Perang ke perang? Sebab kita tak tengok, kalau ada gambar senang lah. Ada gambar pakai baju askar contohnya. Oh, ni nak pergi perang lah. Tapi kalau pakai baju, setakat nak pergi duduk tepi pantai kan. Pakai baju perang lah kan. So tu kata macam bahasa Arab juga, apabila tak ada titik, apa? Nak baca macam mana? Kalau kita tengok apa sekali, hai, inna rahmatan sahabah, tak boleh baca. So memang tak boleh baca. Keluarlah Suryati ke Suryani ke, apa Surya tu, pokok Surya tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa, tak boleh baca. Lepas tu bila datang Imam Nasir bin Asim Al-Laythi, orang yang bertanggungjawab, letak titik. Abu Aswad Ad-Duali dan sebagainya, letak titik. Bukan Abu Aswad Ad-Duali letak baris. Letak baris dulu. Abu Nasir bin Asim Al-Laythi letak titik. Bila letak titik pun sikit-sikit slow-slow orang dah start. Tu kata kena syukur banyak. Kita ni kalau boleh buka Quran kan. Benda pertama sekali bila kita buka Quran ni kan, yalah orang standard baca doa nak baca kan. So benda pertama sekali kena syukur pada Allah Ta'ala atas jasa orang dulu-dulu tulis titik, tulis baris, yang mana kita boleh baca. Kalaulah Quran sampai kat kita ni dengan baris tak ada, titik tak ada, memang maqali inna rahmatan sahabah, tak ada titik, tak boleh baca dah, mafi tak boleh baca lah. Timpan je lah, timpan, tak boleh buat apa lah. Orang tak bagi Quran, baik baca benda lain kan. Apa titik-titik tu mana? Jadi mesti kena wafaqah resam. Jadi bila wafaqah resam ni, contoh saya ambil masa 2 minit lagi. Bila kata wafaqah resam ni contoh, cuba imagine sebab kita tak ada buat. Cuba imagine perkataan kabir. Kaf, ba, ya, ra. Kabir. Boleh nampak okey. Jadi ada qiraat baca ismun kabir, macam cerita Arab tu kan. Wa manafi'ihima akbaru min naf'ihima. Ismun kabir. Ada qiraat yang baca ismun kasir. Ba tu ditukar jadi ta. Sebab apa? Sebab yalah rumah dah ada. Rumah dah ada. Tapi dia tak bubuh lah huruf kanir ke, tu bubuh huruf nun, tak benar. Jadi yang boleh kena sama ada kabir besar ataupun kasir. Dia tak letak huruf yang pelik-pelik lah. Tapi nak ceritanya, tapi selama mana dia menepati resam, maka dia mesti diterima. Tapi tunjang rukun yang paling utama sekali adalah mestilah sahha isnadan. Mestilah sanad yang sahih. Jadi kalau kata sanad sahih, walaupun tukar huruf, walaupun tukar baris, tapi sanad ni sahih, maka dia ada sampai kepada Rasulullah, maka still boleh diterima. Walaupun ada, tapi adalah terpencil lah sangat. Pendapat yang adalah perkataan yang sangat terpencil yang kata dia ikutkan nahu pun tak betul, resam pun macam tak kena, tapi dia sah sanad ataupun sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW, maka ia juga diterima. InsyaAllah kita akan sambung semula perjalanan pengenalan ilmu qiraat kita. Dan seperti mana yang kita sebut sebelum ni, dalam kelas kita ni kita akan berjinak-jinak dengan riwayat Imam Syu'bah. Nantilah insyaAllah, tak lama lagi. Dan kita akan bekalkanlah. Setakat ni kalau nak cari Quran, tak banyak Quran ada. Dan kalau ada pun mahal, tak payah beli. Download je. Boleh download. Dan semua orang kalau boleh ada, apa dia panggil tu, yang besar sikit tu, tab. Kalau ada tab, senanglah nak baca. Sama besar lebih kurang besar Quran kan. Kalau bawa handphone ni, boleh juga baca. Tapi tiba-tiba tengah baca, ada kawan WhatsApp pula, ajak makan roti kan.
Jadi jadi waqali jugalah. So lebih baik ada satu tab yang asing kalau untuk download. Kemudian kita akan download sekali dengan buku usul dan juga farsh huruf untuk Imam Syu'bah. Wallahu taala alam. Sebab sedikit pada malam ni kita akan sambung semula insya-Allah. Soalan sila. Ada soalan sila. Tolong nak tanya apa Tolha? Bismillah. Tak boleh. Syarat utamanya nak baca qiraat ni pertamanya kena belajar jugalah. Sebab apa? Sebab takut bercampur-campur. Takut bercampur qiraat dengan qiraat yang lain. Sebab tu untuk pelajar qiraat ni kita tak galakkan mereka ni macam contoh ni saya contoh. Kita setiap tahun kita dihidangkan live daripada Mekah. Imam tarawih baca live dari Mekah. So imam tarawih kat Mekah ni mereka akan baca majaiz munfasil sebanyak 2 harakat. Sedangkan kita riwayat Imam Syatibi ni, jalur Imam Syatibi, jalur dia memang Imam Hafs baca majaiz 4 harakat, 4 atau 5. Tiba-tiba bila kita tengok live dekat Mekah, apa hal imam ni baca 2 harakat je? Jadi kita pun dengan penuh semangatnya, esok kita pergi jadi imam tarawih, kita pun baca 2 harakat agak. Dalam masa yang semua kita tak tahu Imam Mekah tu dia bukan baca daripada jalur Syatibi dah. Dia sebenarnya baca daripada jalur Jazari. Saya lupa nak sebut tadi. Saya sebenarnya nak sebut pasal Jazari tadi. Dia dah baca jalur Jazari. So, okey. Sekarang ni apa Imam Jazari buat? Tadi Imam Syatibi buat apa? Imam Syatibi buat satu imam keluar 2 perawi. 2. Imam Jazari sambung kerja dia pun sama juga keluarkan 2. Tapi apa lagi usaha Imam Jazari yang kita tak tahu adalah daripada 2 rawi tadi dia keluarkan lagi 2 torik. Dia panggil torik. Contohnya macam Qalun ada 2 lagi torik. Warsh ada 2 lagi torik. Jadi setiap 2 torik tadi tu ada 2 pula. 2 lagi. Jadi untuk Syu'bah saja saya nak beritahu. Untuk Syu'bah saja torik bawah Imam Syu'bah saja ada 76. Torik bawah Imam Hafs saja ada 52. Itu berapa? 128. Itu baru 128 torik yang semua ada dalam kepala otak Imam Jazari. Campur 10 orang imam tadi ada 980. Semuanya dalam kepala dia. Bayangkan, tak ada gadget, tak ada handphone, tak ada hadis, tak ada komputer, tapi di mana dia simpan semua maklumat itu kalau bukan dalam kepala dia. So sekarang ni apa yang dibaca oleh Imam Mekah tadi, dia bukan baca jalur Syatibi dah. Dia baca torik bawah Imam Hafs tadi. So torik tu nama dia torik al-fil. Al-fil ni fil gajah tu fil, bukan fil gajah. Ada orang lah. Nama dia al-fil. So torik al-fil ni lah yang dibaca oleh kebanyakan Imam Mekah di Mekah. Baca 2 harakat, kemudian baca adalah dia punya perbezaan dia. Tak silap saya dalam 13 ke 14 perbezaan antara jalur Syatibi yang kita baca sekarang. Jadi kalau kata nak baca qiraat, setakat dengar tak boleh present lagi, tak boleh baca lagi. Sekurang-kurangnya kena juga tahu apa dia punya usul. So dalam qiraat ni dia ada 2 benda. Pertama usul. Usul ni apa yang memang menjadi tunjang dia lah. Dalam qiraat dia ni mat dia berapa harakat, dia baca ni macam mana, baca ni macam mana. Itu dia panggil usul. Kemudian satu lagi dia panggil farshil huruf. Farshil huruf ni apa perkataan-perkataan yang berbeza dengan qiraat-qiraat lain. Maksudnya contoh macam tadilah, kabir beza dengan kafir. Yang ni dia panggil farshil huruf. Yang kalau usul tu macam contoh mat jaiz berapa harakat, mat wajib berapa harakat, silah mat silah ada baca harf sukun, ada baca berbaris, ada baca tanpa mat. Kemudian mim jamak ada baca alaihimu, ada baca alaihim, ada baca alaihumu. So semua dia panggil bab usul. So kedua-dua tu sekurang-kurangnya kena tahu. Sekurang-kurangnya lah baru boleh baca qiraat. Yang dah tahu ni pun tak berani nak baca lagi macam mana? Tak berani nak baca qiraat sebenarnya. Macam takut salah. Dah nak ingat Quran tu satu lagi. Nak ingat Quran satu nak ingat qiraat tu satu berdebur juga nak baca qiraat ni. Tapi tak apa. Untuk peringkat pertama ni, itulah saya sebenarnya kalau ikutkan nak baca yang payah terus. Supaya baru syok kan. Baca yang payah terus. Lari habis.
Betul? Hmm. Hmm. Boleh? Boleh buat begitu? Dah. Tak tukar. Nak faham je kiraat lain. Tak boleh. Singkat sangat. Saya target berapa tahu? Saya target untuk pertama ni, contohlah. Juzuk 1 tu, contoh juzuk 1 tu kita baca menurut riwayat Imam Syu'bah, contoh. Nanti bila masuk juzuk 2, kita belajar imam lain pula. Masuk juzuk 3 kita belajar imam lain pula. Sekurang-kurangnya kita tahu semua. Sebab nama pun belajar kan. Bukan kita nak khatam pun. Kalau dapat khatam lebih baiklah. Macam orang buat tu. Tapi bagi saya dalam proses belajar ni, biar kita berkenalan dan kita tahu rupanya riwayat-riwayat imam ni ada beza dekat mana, supaya kita terdedah sikitlah. Okay, soalan kedua. Oh. Nak share? Oh. Okey. Ini tak ada lah orang kata mutawatir daripada sahabat. Tapi hanya saranan ulama je lah. Saranan ulama-ulama Qura' ni. Hatta Qura' sekarang ni pun. Contoh macam Imam contoh macam Dr. Aiman sendiri pun. Syekh Isa Ma'srawi pun sendiri pun. Mengatakan bahawa kalau kata baca kiraat tu, selaraskanlah untuk kedua-dua rakaat tu. Termasuk Fatihah. So jangan rojaklah 4 kali kiraat, 4 Fatihah, kiraat lain. Surah lain, rakaat kedua Fatihah lain pula, riwayat lain pula. So tak digalakkan. Tapi saya tak nampaklah kesalahan pun. Cuma kalau kata di Mahat Tahfiz yang memang belajar kiraat, lagi ya. Sebab memang budak tu faham kiraat. Tapi kalau buat benda tu dekat kampung, dekat surau kita, payah agaklah saya rasa. So, orang baru nak dengar kiraat Ibnu Katsir dah berubah pergi Abu Ja'far dah. Dah baru nak dengar Hafs dah pergi ke Kisai dah. Yang tu pun ada orang buat. Ada juga orang buat. Betul kata kiraat lain. Dia nak kata jazam tak boleh tu tak ada. Hanya saranan orang-orang Qura' macam sekarang lah, Syekh Quraim Rajih apa sendiri, mereka menyarankan bahawa jangan campur lah. Jangan campur. Lalu semayang lain-lain tak apalah. Isyak lain, maghrib lain tak apa. Tapi seboleh-bolehnya saranan daripada ulama-ulama hari ni lah, kata mereka seboleh-bolehnya jangan campur. Sebab apa? Jadi macam bid'ah lah pula. Sebab apa? Nabi sendiri pun tak ada baca hari kira apa, tak ada dalam riwayat kata Nabi naik jadi, walaupun Nabi boleh semua riwayat, tapi Nabi still baca Quraisy lah. Dalam semayang. Okey. Okey, wallahu taala alam. Satu ni. Itulah. Okey, kabir besar. Kasir banyak. Tak mengganggu. Okey, dia daripada perkataan ismun. Ismun kabir. Ismun ni dosa. Arak dengan judi ni, kata Allah Ta'ala, ismun kasir. Dia adalah merupakan dosa yang kasir. Kalau kata baca kasir, dosa banyak lah. Banyak dosa. Kalau kata ismun kabir, dosa dia besar. Jadi, kalau dari segi, kalau kita tengok dari segi pemahaman makna dia pun, ada banyak beza tak? Besar dengan banyak. Contoh orang pergi kedai mamak kan. Kenapa suka pergi kedai mamak tu? Sebab ayam dia besar. Ataupun sebab nasi dia banyak. Macam sedap. Ataupun makan percuma. So dia punya apa nama? Kabir dengan kasir tu dia tak jauh, dia tak terlalu banyak beza. Antara yang paling dulu masa kami belajar dulu, antara yang paling orang suka debat adalah antara fatabayyanu dengan fatasabbatu. Kalau dari segi resam dia sama je, rumah tu sama. Fatabayyanu dengan fatasabbatu. Tabayyun itulah yang kata tibayyun tu, tabayyun lah. Yang satu lagi tasabbut. So orang Kufah, orang Asim ni Kisai dengan Hamzah baca fatasabbatu. Makna dia siasat juga. Tasabbut ni siasat lebih kepada apa? Macam mana? Apa beza tasabbut dengan tabayyun? Pastikan datangkan dengan bukti. Tabayyun ni lebih kepada tanya kan, tanya. Tasabbut ni mesti kena datangkan semua dengan apa sajalah bukti yang ada. Kan. Itu tasabbut. Tapi dua-dua tak akan bercanggah antara satu sama lain. Qiraat ni kebanyakan dia macam tu. Dia tak akan macam
ayat ni faham kot lain terus. Tak ada. Dia tak ada maksudnya, kau baca ni faham macam ni, kau baca ni faham macam lain. Yang tu tak ada. Yang tu memang kufran lah kalau nak faham kot lain. Tak boleh. So memang kiraan ni memang menarik je macam tu lah. Bila kita dapati bahawa perbezaan di sana adalah bukan untuk nak faham lain terus daripada konteks ayat. Tak, dia tak macam tu. Cuma adalah sikit yang bukan faham teruk pun. Contohnya macam kalimah Samud. Okey, kalimah Samud, tahu Samud kan? Kaum Nabi kan? Samud. Kaum Samud. Adan wa Samud, kaum Nabi Soleh. Kaum Nabi Soleh. Samud. Ada dalam qiraat Samud itu dibaca dengan tanwin, Samudan. Ada dalam qiraat baca dengan Samuda, baca dengan tanpa tanwin. Jadi apa beza tanwin dengan tanpa tanwin? Ada. So kata Abu Syamah dalam kitab Ibrazul Ma'ani, kata dia ada ketika merujuk kepada kampung, ada ketika merujuk kepada kaum itu sendiri. Yang baca tanwin tu merujuk kepada kaum. Yang baca tanpa tanwin tu merujuk kepada kampung tu. Kampung tu sendiri nama Samud. Macam Madian lah. Madian tu sendiri nama tempat Madian. Macam Nabi Musa pergi Madian tu. Madian tu sendiri nama kaum Nabi Syuaib tu sendiri. Madian. Jadi itulah maksudnya bila masuk dalam-dalam lagi jumpalah benalah tu. Tapi untuk orang kata apa, untuk peringkat awal-awal ni, ambil yang surface dulu, ambil yang mudah-mudah faham dulu. Tapi insya-Allah seronok belajar qiraat ni. Berapa minit dah? Habis. Kalau nak buat khulasah boleh sikit. Sikitlah. Saya sendiri dululah waktu belajar dulu memandang bahawa belajar qiraat ni, bila kita faham qiraat ni dengan belajar dengan orang Arab dan sebagainya, adalah kabilah-kabilah dan sebagainya kita faham kan. So kita dah faham qiraat ni memang untuk orang Arab je. Orang rasa macam untunglah orang Arab ni. Tapi bila dah mula mengajar, bila ada student, bila ada orang belajar qiraat ni, baru faham bahawa Al-Quran ni turun untuk seluruh umat. Nabi Muhammad ni datang untuk rahmatan lil alamin. Untuk semua. Hatta orang Melayu sendiri pun, bila ada orang yang memang payah nak baca, dia duduk baca ayat baca ra. Baca ra. Baca ro tu bila bagi atas kan baca ro. Tapi duduk baca ra. Kita pun, hailah apa yang ada masalah ra ni. Nak kata makan durian, tak makan durian, duduk ra. Tak apalah, ginilah ceritanya. Mudah bahasa orang kata apa. Apa kata you baca qiraat Warsh? Sebab riwayat Imam Warsh ni banyak baca ra. Contohnya illa fira, contoh macam mira baca ra. Baca ra baca ra. Dia pun baca. Jelira pula rasa. Tahu jelira? Jelira ni baca kena pula dengan jiwa saya baca Warsh ni. Silakan baca je Warsh. Ataupun ada orang ni tak suka dengung. Nanti jumpa bot dia tak suka dengung. Tak apa, it's okay. You baca Abu Ja'far, you baca Qaulun, you baca Ibnu Kathir. Tengok setengah mana. Baca macam best pula baca Ibnu Kathir ni. Tak payah dengung. Silakan baca. Maksudnya hatta di alam orang Melayu sendiri pun ada. Makin nantilah insya-Allah kita belajar. Macam tadi saya kata, kalau orang tanya saya, qiraat apa yang saya suka sendiri adalah qiraat Kisai. Senang baca, senang. Dia baca memang taisir lah. Orang tu memang mudah nak baca. Dengan dengan imalahnya. Imalah tu satu hal lah. Satu dengan idghamnya, dengan hukum-hukumnya sebagainya lah. Contoh macam tadilah, contoh macam okeylah, contoh yang paling berat sekali nak buat. Dalam Quran ada perkataan wa iz zal mati. Kemudian lepas ada zai. Wa iz zaghatil absar macam surah Al-Ahzab, ataupun wa iz zayyana lahumus syaitan dalam surah Al-Anfal. Jadi wa iz dengan zai ni, zal makhraj lidah, wa iz. Adapun zai makhraj belakang lidah ni, zai. Di mana huruf zal dia kena rakhawah. Tahu rakhawah? Ustaz bagi ajar lah rakhawah. Kena lepaskan huruf tu, wa iz. Dia tak boleh sangkut, wa iz. Dia tak boleh tersekat, dia tak boleh syidah. Dia kena rakhawah. Wa iz, lidah kat luar. Lepas tu nak tarik balik lidah, nak pergi zai pula. Wa iz zayyana lahumus syaitan. Kan payah tu. Daripada nak berpindahan huruf tu memang sangat sukar nak buat. Tapi orang kata, saya baca hafs selama ni senang je. Mana kau senang? Dia senang sebab apa tahu? Rupa-rupanya dia dah idgham huruf tu ke dalam huruf zai. Wa iz zayyana, habis cerita. Tak. Kalau ikut Imam Hafs tak baca idgham. Imam Hafs kena baca izhar. Wa iz zayyana, kena asingkan za dengan zai, tak boleh campur dua makhraj tu.
Tak ada campur dua huruf tu. Melainkan orang tu dia idgham. Wa iz zayyana lahum syaitan. Habis cerita. Tapi datang Imam Kisai idgham. Habis cerita. Qad dallu. Pernah dengar tak perkataan qad dallu? Qad dallu. Nak kena qalqalah, nak kena dad, qad dallu. Datang Imam Kisai apa dia buat? Idgham. Qad dallu dalalan ba'ida. Habis cerita. Kan mudah cerita kan. Jadi macam tadilah yatub faula. Payah juga nak sebut yatub faula. Tak, yatuf faula ikawun. Habis senang. Idgham. Tu contoh-contoh lah. Tu kata ada setengah kiraat kita rasa macam oh ini yang kena dengan jiwa dan ni. Okey, kukira tu. Wallahu taala alam. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.